الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, selamat Hari Raya Aidilfitri. Cerita ni ataupun video ni Abang record pada Hari Raya kedua. Jadi banyak kereta lagi. Perjalanannya ni nak menuju ke Pengkalan Hulu, Perak melalui Jalan Gerik. Jalan Gerik kan banyak cerita-cerita seram, cerita-cerita yang menakutkan. Selain tu YouTuber lain cerita-cerita seram macam Abang Madi React 87 dengan Jo si Pelipu Lara ni. Banyak juga cerita pasal Jalan Gerik ni dengan subscriber pula, dengan YouTuber lain lah. Jadi Abang nak tunjuk suasana jalan menghala ke Gerik. Tapi dekat sini ni masih lagi di kawasan Jeli, Kelantan lah. Kawasan Jeli pun kalau bukan, orang panggil bukan hari raya macam ni, jalan tengah malam ataupun malam ni dia tak banyak kereta, lengang saja. Ini ni Abang berada di kawasan Air Lanas Jeli. Abang sebenarnya daripada rumah Mak Tiri di Kelewek Tanah Merah tadi sampai rumah dia petang. Lepas maghrib bertolak lah daripada Kelewek ni nak balik ke Sungai Petani. Sebenarnya rumah family belah isteri, tapi kami nak singgah tidur di Pengkalan Hulu. Booking hotel pun last minute je ni, guna aplikasi. Banyak hotel dah penuh. Daripada hotel yang harga dalam 60-70 pun dah naik dalam 100 lebih dah bila last minute macam ni booking pada hari raya kan. Abang nak share cerita yang Abang baca daripada utusan. Okey, ni cerita pasal Lebuh Raya Gerik lah, jalan yang kita nak lalu ni lah. Okey, kami sudah mendengar pelbagai cerita kononnya laluan di sepanjang Lebuh Raya Gerik ke Kuala Kangsar ni agak keras. Pelbagai kisah seram diceritakan oleh rakan-rakannya, tapi kami ni dia tidak percaya sangat. Kata kami, zaman moden ni mana ada hantu. Suka sangat nak percaya benda-benda tahayul macam tu. Sebenarnya kamu semua ni lah yang lebih teruk daripada hantu, kata kami sambil dia ketawa lah. Dia beli kawan-kawan dia. Memang begitulah rutin harian mereka sebagai pemandu syarikat logistik. Bila ada masa terluang mereka ni berkumpul sebelum meneruskan tugas menghantar barang ke lokasi yang ditetapkan. Ini kalau kerja-kerja sebagai pemandu syarikat logistik kan, mesti banyak cerita-cerita seram kan. Tapi tak semua pemandu mengalami dia, tengok atas orang lah kan. Petang tu kami dapat arahan untuk hantar barang ke Gerik. Disebabkan rakan kelindannya Saipul masih bercuti, jadi terpaksalah dia memandu seorang diri. Terfikir juga dia ingin membawa teman sekampungnya untuk menemani dia, nama Jailani. Tapi bila dipikirkan terpaksa nak jemput kawan dia, malas pula dia nak pergi jauh-jauh sebab rumah dia dengan kawan dia ni jauh. Jadi kalau dia nak jemput kawan dia, nak suruh teman dia ni, rasa macam buang masa pula. Kami ni dia teruskan perjalanan ke arah Gerik. Masa ni lebih kurang pukul 8 malam. Setelah selesai menurunkan barang-barang, bergegaslah dia untuk bergerak pulang. Ketika berhenti mengisi minyak, sempat lagi beliau membeli minuman dan makanan ringan. Maklumlah, sekurang-kurangnya ada jugalah yang boleh dimakan untuk hilangkan rasa mengantuk nanti. Langit pada masa ini sudah beransur gelap. Kamel memandu dengan tenang. Kenderaan kiri kanan jalan juga beransur lengang. Maklumlah, jalan kampung memang tak sesibuk seperti di pekan ataupun di bandar. Jam di kenderaan sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Cuaca sudah mula gelap pekat. Sesekali pancaran kilat menerangi persekitaran
Kamil cuma pandang keluar tingkap. Tiada sebutir bintang pun ada di langit, seakan akan hujan melanda sebentar lagi. Firasatnya memang tepat. Tidak sampai beberapa kilometer beliau memecut, tiba-tiba hujan dengan lebat. Kamil memperlahankan kenderaan dan memandu berhati-hati. Dia risau sebab jalan mesti licin. Tambah pula kenderaan yang dipandunya sedang menuruni bukit. Sedang dia mengamati jalan di hadapannya, tiba-tiba dia perasan ada seorang lelaki sedang berdiri berpeluk tubuh menahan kesejukan di perhentian bas di bahu jalan. Terbit rasa simpati dalam hati dia, serta-merta dia perlahankan lori yang dipandunya. Bila Kamil berhentikan lori dia ni, dia tegur pakcik itulah. Dia tanya, pakcik nak ke mana? Jeritnya sambil menurunkan cermin kenderaan. Lelaki tersebut cuma tersengih sambil meluruskan tangan ke arah hadapan, seakan memberitahu untuk pergi ke arah tersebut. Mari pakcik, mari naik. Saya boleh hantarkan, kata Kamil. Lelaki separuh abad itu tersenyum sambil bergegas menuju ke arah kenderaan Kamil. Terima kasih tumpangan pakcik. Kalau tak tahulah pakcik nak naik apa, katanya. Kamil tersengih. Bagus juga dia tumpangkan lelaki tersebut. Sekurang-kurangnya ada juga teman untuk berbual. Pakcik ni nak ke mana malam-malam buta ni? Ada lagi ke bas lalu kat sini? Ada ke bas lalu dekat area Gerik ni? Tanya Kamil. Pakcik nak ke kampung depan tu saja. Memang setiap malam pakcik kena ke sana. Biasanya ada juga kereta yang tumpangkan pakcik ataupun kereta private sapu yang lalu. Tapi hujan-hujan ni agaknya itulah yang tak muncul-muncul, jawab pakcik tersebut dengan ramah. Kamil sempat menjeling ke arah lelaki separuh abad itu. Wajahnya berkedut manakala janggut dan misainya nampak serabut, seakan tidak terurus. Kamil memulakan perbualan dengan bertanyakan pelbagai perkara. Ada ketikanya mereka tertawa kecil kerana ada yang mencuit hati. Hujan sudah lama berhenti. Langit gelap yang tadi telah kembali dipenuhi bintang. Dah nak sampai dah. Cuba perlahan sikit, kata pakcik tersebut. Serta-merta Kamil memperlahankan kenderaan sambil matanya melilau memandang sekeliling. Pelik pula rasanya sebab kiri kanan kawasan tersebut dipenuhi oleh hutan dan deretan kelapa sawit. Langsung tak nampak cahaya macam ada rumah dekat situ. Betul ke pakcik nak turun sini? Saya tengok tak ada sebiji rumah pun ni, kata Kamil sambil mengerutkan dahi. Lelaki itu tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepala. Memang tak ada rumah kat sini pun. Tapi memang sinilah tempat pakcik nak tuju. Pakcik malam-malam memang akan datang sini. Pakcik tak tahu lagi nak ke mana, jawab lelaki tersebut sambil bersedia untuk turun daripada kenderaan. Sekali lagi Kamil kerupkan dahi. Pelik pula dia dengar jawapan tersebut. Dia masih berfikir apakah maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh lelaki tersebut. Tak fahamlah maksud pakcik ni, tanya Kamil kembali. Lelaki tersebut tidak menjawab pertanyaannya. Lantas dia menghulurkan tangan bersalaman sebagai tanda ucapan terima kasih. Kamil yang masih terpinga-pinga terus saja menyambut salam lelaki tersebut. Terima kasih kerana sudi tumpangkan pakcik, kata lelaki tersebut. Sebaik saja kenderaan yang dipandu oleh Kamil berhenti berdekatan lorong kecil di bahu jalan. Sebenarnya setiap malam pakcik datang ke sini nak ziarah kubur isteri pakcik, katanya sambil tersenyum. Kamil mengangguk-angguk. Pelik juga kan, tengah-tengah malam nak pergi melawat kubur isteri. Tiba-tiba hatinya sayu sebaik saja mendengar kata-kata yang keluar daripada mulut pakcik tersebut. Dah lama ke isteri pakcik meninggal ni? Tanya Kamil ingin tahu lebih lanjut. Lelaki tersebut diam saja sambil menundukkan kepala. Hampir 2 tahun dah dia meninggal. Waktu tu pakcik yang pandu kereta, kata lelaki tersebut sedikit sebab kereta yang pakcik pandu bertembung dengan lori trailer. Kebetulan betul-betul dekat kawasan yang kamu tumpangkan pakcik tadi,
Kami terdiam, dia ingin bertanya lanjut tapi tak sampai hati. Risau pula kalau pertanyaannya akan mengguris hati lelaki tersebut. Alhamdulillah, nasib baik pakcik selamat, kata kami cuba meredakan suasana. Sebelum menutup pintu kenderaan, lelaki tersebut senyum sambil menoleh ke arah kami. Pakcik pun sebenarnya tak selamat. Kami sama-sama meninggal dunia dekat situ, jawab lelaki tersebut sambil berlalu pergi membelah kegelapan malam. Kami terdiam dan kaget, jantungnya berdegup kencang. Tidak tahu apa yang harus dilakukannya ketika itu. Yang pasti dia sudah terkencing dalam seluar. Cerita macam ni kan. Dia apa dia pengajaran dia kat sini kan. Jadi nak mulakan perjalanan, bacalah doa pelindung ataupun pendinding dulu kan. Risau benda-benda gini yang berlaku kan. Tapi kalau ada orang tepi jalan macam ni, nakkah kita tumpangkan kan? Risau juga, takut penyamun ke apa sebenarnya kan. Jadi itulah cerita yang dapat saya share pada malam ini. Semoga jadi hiburan dan iktibar pada kita semua. Sekian, terima kasih.